Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Video kali ini berkenaan subsidi ya. Siapa yang layak untuk mendapat subsidi round 95 di bawah program Budi 95 ya. Salah satu syaratnya adalah kiranya anda tidak perbarui lesen kompeten untuk 3 tahun, berisiko tidak layak untuk menerima subsidi petrol round 95 menerusi program Budi 95 menurut Menteri Pengangkutan YB Anthony Lok. Jadi sekiranya lesen anda kereta ataupun motor, pastikan lesen anda tu masih lagi aktif. Kalau tidak aktif, sila aktifkan hanya RM30 saja untuk setahun. Jadi sila periksa lesen anda ya. Dan juga sekiranya anda sedang mencari barangan penjagaan kereta, khususnya cat kereta, sila lihat dekat bahagian deskripsi ya. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang. Dan kalau belum lagi like, share dan juga langgan, sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video-video yang menarik dan juga bermanfaat. Terima kasih.